Laut yang ada depan mata kau ni Negeri Sembilan tau. Tapi kafe yang atas ni Melaka. Hari ni Abang VN nak bawa kau lepak Port Hidden Gem dekat pantai. Kalau dapat sampai masuk sini memang ngam lah. Dekat area Tanjung Tuan, area Port Dickson tu. Kena hiking sikit lah, 4 minit ke 5 minit macam tu lah. Ngam. Pak. Okey, sampai kat point ni ada signboard Barbosa Curve dia ni. Dari sini kau kena turun lalu trek hutan ni tau. Lebih kurang dalam 6 minit macam tu lah. Masa aku datang ni baru lepas hujan. Jadi jalan dia tak cantik lah, licin sikit. Lepas ni kalau korang nak datang, pastikan cuaca tu elok baru kau datang. Kalau tak, jadi macam akulah, kena reda air yang banyak macam ni. Selalunya air dia tak banyak macam ni. Sesekali macam ni seronok juga tau. Nasib baik anak-anak aku ni membesar dekat kampung. Ini mainan dia lah. Akhirnya kita sampai juga ke pintu gerbang Barbosa. Serius bang, bila kau dah sampai dekat sini, segala penat apa yang terjadi tadi semua kau akan lupakan. Lumna, kayu tu. Yang coklat. Tak kuat. Yang best dekat sini macam-macam aktiviti kau boleh buat. Kau nak camping boleh, kau nak berkayak pun boleh. Dah sampai dekat sini rasa macam tak nak balik pula. Nak bergambar je kerja. Dekat sinilah bertembungnya air gunung ke laut. Kalau kau pergi masa air pasang, lagi cantik tempat ni. Tu dia, dapat air. Okey terima kasih tau. Terima kasih. Bye. Okey, kepada geng-geng aku, influencer-influencer Melaka Negeri Sembilan, yang nak cari apa, tempat-tempat makan hidden gem tu kan, datang sini. Kalau korang power, kau memang ngam lah. Jom. Sampai sini review. Pakai kau tengok macam mana ya. Sempatlah aku lepak dengan bos Barbosa ni. Abang dah sampai. Korang bila lagi?